Ingat, atas dunia ada 4 jenis penyakit tak ada ubat. Pertama, mati, tak ada ubat. Tuhan kata mati, mati. Yang kedua, tua. Tua tak ada ubat. Walaupun dia cucuk botok ke, dia makan vitamin ke, dia buat macam mana ke, dia exercise ke, nampak dia awet muda, tapi tetap umur dia tua. Betul tak? Tetap juga dia hidup atas dunia ni dah sekian lama. Tua tetap tua, umur kita takkan berkurangan. 2. Yang ketiga, penyakit tak ada ubat. Tadi sebut, bila makan 2 biji mata tengok kita tak semawa, Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Yang keempat ni saya nak sebut, yang disebutkan sebagai ain. Ain ini adalah mata dengki. Mata dengki ni tuan-tuan, mana-mana tempat kita pergi ada mata dengki. Sebab tu disuruh supaya kita tutup sikit kita punya nikmat. Macam mana? Kalau kita duduk di rumah, supaya orang jangan nampak dalam rumah kita, boterai sikit, jangan bagi orang nampak dalam rumah kita. Kalau kita naik kereta, kita tutup sikit, jangan bagi orang nampak siapa ada dalam kereta. Kalau kita duduk di rumah kampung, kita tanam pokok-pokok, jangan bagi orang nampak kemewahan kita. Sebab bila ada 2 biji mata, ni pun sama juga. Bila dia tengok, dia reling-reling, dia mula dengki dalam hati dia. Ish, aku geram dia ni. Dia ni kaya dia ni. Oh, dia ni handsome dia ni. Oh, dia ni segak. Saya teringat ketika saya belajar. Saya refer dengan tuan guru saya, salah seorang daripada guru saya, almarhum Dr. Harun Din. Saya kata, tuan guru terima tak apa yang saya cakap ni, bahawasanya hari ini manusia yang buat sihir dekat orang tak ramai, yang buat santau dekat orang tak ramai. Tapi hari ini manusia kena macam-macam penyakit adalah disebabkan 2 perkara. Pertama, disebabkan dia makan di satu tempat dia tak semawa orang lain. Ada 2 biji mata tengok dia makan, dia tak pelawa, maka Allah bagi bala kat dia penyakit tak ada ubat. Dan penyakit yang kedua adalah ainul hasid. Manusia hari ini dengki, tak boleh tengok nikmat yang dikecapi oleh manusia yang lain. Akhirnya dia kena macam-macam jenis penyakit. Maka yang ni tuan-tuan, ada ramai saksi. Masa saya belajar, tuan guru kata, ya, apa yang disebutkan oleh Ustaz Syahul, saya menyokong apa yang dia sebut tu. Sebab benda yang dia sebut pun dia ajar kat kita. Kita sebut, kita refer. Betul tak ini hari ni? Sebab kita nak abang kat orang ramai. Hari ni orang tak ramai dah. Orang duk jampi, boleh dekat menek macam busut, nak pakai tongkat, nak pakai kerih. Ada belen-belen. Hak jenis duk beramai ilmu hitam. Ada belen-belen. Tetapi yang ramainya orang kena penyakit pada hari ini adalah disebabkan kena mata dengki manusia yang lain.